Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Jadi untuk makluman bahawa kitab Zadul Ma'ad ni, kalau hak dengar ana ni, kitab apa? 7 jilid, Jadi 7 jilid tu kita nak baca semua tu. Ana rasa setengah-setengah tu kita biasa dah kita belajar. Jadi ana tidak ambil lah, ana akan pilih-pilih. Cuma hak hari ni pada muka surat 71 hak edisi terjemahan ni, hak ni dia panggil masih lagi dalam prinsip perbincangan kitab ni. Khasaisut tayyib min ibadillah. Oleh kerana kitab ini ni hak kita baca ni sebenarnya dia bincang ni kira lengkap lah. Termasuk sirah, fiqh habis dia bincang, termasuk syama'il, ciri-ciri fizika Rasulullah, kriteria karakter Rasulullah, dia bincang semua. Jadi mungkin yang itu anda tak ambil. Cumanya untuk hak perbincangan ini secara khusus. Gapo dia ciri-ciri khusus, sehingga kalau ada ciri-ciri ini kepada seseorang hamba Allah, maka dia tu dikatakan sebagai hamba Allah yang istimewa, sehingga mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Kita nak tahu sebelum ni dia sebenarnya susunan kitab ni sebenarnya dia ada keistimewaan dia lah. Sebelum ni kita bincang bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah Allah, dia ciptakan seluruh makhluk. Kemudian Allah yang mencipta makhluk ni, dia tentukan keistimewaan kepada makhluk yang dia cipta. Kita bincang sebelum ni manusia. Kalau kita tengok Nabi dengan kita ni sama ya, fizikal tidak gitu ya. Tapi dalam banyak ramai-ramai manusia ni, dia tentukan hak ni Nabi, hak ni Rasul. Maka bila manusia tu ditentukan secara khusus, ini Nabi, ini Rasul, maka dalam konteks rububiyah Allah, yang kita turun lagi tajuk dia, Allah Maha memilih makhluk dia yang mana dia nak angkat kedudukan dia. Kalau di kalangan manusia, kita terima ke tak terima, hakikatnya yang paling lebih ni Rasul, Nabi, Rasul. Kita kenal atau tak kenal, itu paling lebih. Kemudian ada pula sahabat. Setiap Nabi ada pendukung-pendukung dia. Semua tu lebih daripada kita belaka dari segi kedudukan, darjat. Begitulah apa yang syuhada, siddiqin, mukhlisin, muflihin dan seterusnya. Tapi kita kena ingat, ni kita bercakap tentang manusia. Walaupun Nabi itu lebih, Rasul itu lebih, sahabat itu lebih, dah ramai manusia yang kita katakan wali-wali Allah ni lebih. Tetapi untuk seseorang itu masuk surga, dia bukan berdasarkan kepada hati, dia berdasar kepada tingkah laku manusia. Dan tingkah laku manusia ni, dia berdasar kepada karakter manusia itu sendiri. Kalau orang kampung, Allah SWT memudahkan untuk dia sesuai dengan tahap dia. Tapi kalau ulama, dia ada tanggungjawab lain. Tapi kukuk mana pun, anak nak sebutnya, adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun siapa kita, tahap mana kita, untuk kita masuk surga ni, kita hanya perlu menjadi orang yang bertakwa. Tak kira katalah manusia tu cerdik, comel, kaya, berpengaruh, tapi dia tidak bertakwa, tak ada nilai di sisi. Hak tu hak kita bincang, hak sebelum, tajuk sebelum, sangat penting tajuk itu. Tu kita kira dari sudut manusia. Lepas tu dari sudut lain, naknya Allah bila dia cipta makhluk, maka Allah itu juga Maha berkuasa untuk memilih makhluk mana yang dia nak angkat kedudukan dia menjadi lebih. Saat ni yang sebut ringkas tu manusia. Baik, kalau kita kira tempat pula, kita ambil di dunia, Allah tentukan tanah haram tu tempat yang mempunyai kelebihan, tak ada pada tempat lain. Walaupun dulu Abrahah pernah nak buat di Yaman, sehingga dia nak musnahkan Mekah, Kaabah dia nak naik supaya manusia beralih pergi ke Kaabah di Yaman, tak tercapai. Allah hanya hantar burung kecil-kecil, burung ciak. Kalau kita dengar pondok dia panggil burung ciak, bawa batu kecil-kecil. Bila kena tu jadi hancur tu, kalau kita tengok dalam tafsir lah, dia sampai rapat dengan tanah sehingga hilang dengan begitu ya. Hancur mayat sebab kena asid. Apa tu? Sebab Allah dari segi rububiyah. Sebab Allah buat kita semua ni, bila dia nak tentukan tanah haram tu lebih, maka Allah akan beri kelebihan dia. Kelebihan pada tanah haram sama ada melalui Quran dan juga melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sekena tunjuk juga sedap sikit tak.
Baik, dalam perbincangan lepas, hak kita tekan dia panggil ikhtiarullah itu. Hak tu termasuk dalam takdir Tuhan. Tu asah dia tu. Penting tu. Sebab selepas ni dia akan bincang dari sudut kelebihan. Yang mana dalam tajuk yang kita bincang lepas ni orang panggil manusia baik ni manusia yang lagu mana? Mengikut kriteria yang Allah tentukan. Sebab kalau nak kira manusia mengiktiraf baik ni, dia akan tidak standard. Hak ni kata gini baik, hak ni kata gini. Hak Allah kata lagu mana? Sebab tu kita ni nama Zadul Ma'ad. Mana kalau kita nak kembali bertemu Allah, sebab ana tekan dalam perbincangan lepas, maksud kembali jumpa Tuhan ni apa maksud? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah. Allah cipta kita. Dan kita juga dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Mana bangkit daripada kubur, pergi kepada mahsyar, bertemu Allah tu apa makna? Sebab kita bincang tu lah ni. Maknanya kita akan diadili di mahkamah Allah. Yang diadili tu ni ana ambil, ana tak kira khilaf-khilaf lah. Allah nak kira amalan kita. Nak kira amalan kita. Hak baik ke hak jahat pun. Sebab selesai hak tu baru Allah SWT akan tentukan. Allah tahu dah. Semua ni kita nak bincang Allah tahu dah ke dah. Cuma dalam konteks kita, atas nama berurusan dengan manusia, dia nak nyata sesuatu tu. Sebab takdir Allah ni tak nyata kepada kita kecuali setelah berlaku. Semua ni tahulah ke dah mati bila buat kita. Cuma tak mati lagi. Bila mati. Tapi pada Allah dia sudah tahu dah. Dalam ilmu Allah. Bila mati, sebab tu ulama kata bila mati, dia akan sebut berlakulah takdir Tuhan. Takdir tu ada dah. Bila berlaku, berlakulah takdir Tuhan. Berlakunya takdir Tuhan, ni anda ambil ni tidak kira khilaf. Kalau dalam konteks di Malaysia kita ni, hak diberitahu pada anda oleh majlis agama lah, dia guna pakai takdir ni yang dalam ilmu Allah yang Allah tentukan. Bila berlaku, dia panggil qada. Contohnya, saya sebut anda lah, sebut kita tak. Kalau popok kita mati, dah berasa lega sikit dah. Kalau popok kita ni mati lah, dah, maknanya berlakulah takdir Allah. Rupanya dia mati. Tu dia panggil qada. Secara takdir anda semua, kita semua ada dah mati. Ada dah tarikh mati, Tuhan tahu dah. Cuma kita tak nyata bagi kita sebab tak mati lagi. Tu sebenarnya. Jadi Allah sebut, kita bincang sebenarnya bila Allah cipta manusia, makhluk dan seluruh makhluk ni lah, maka Allah yang sama dia akan pilih di kalangan makhluk dia dalam semua bentuk untuk dia beri kelebihan dan perbezaan itu. Kita tak lewat gapo tu. Ingat ada anak sebut contoh walaupun gua tapi hak ni hak sengerti ni. Seorang perempuan pelajar best student lah, daripada sekolah mak perempuan sampai ke EIA, tiba-tiba nikah dengan orang negro, bukan 3 guru, negro. 3 guru pun kita ada dalam ni. Mana kita tu pun, tapi pandang ngaji. Anak mana? Bila dia nikah, keluarga dia kata berlakulah takdir Tuhan. Qada lah tu. Tuhan tahu dah jodoh tu dengan siapa. Dengan orang Afrika ni. Tak cerah siapa hari ni. Nampak mesra molek, bahagia nampak. Tu hijab siapa tu? Allah lah tu. Cuma kita pilih dalam konteks kita yang tidak tahu apa yang akan berlaku. Apa yang sudah ada dalam ketentuan Tuhan. Sebab tu kitab ni bagus, bagus kitab ni. Dia mengajar kita hidup dengan sistem sunnatullah atas dunia ni, yang mana dengan kerja kita ni lah Allah akan nilai kita. Sebab manusia ni kalau dia amalan dia itulah sebenarnya yang dihitung oleh Allah. Gagah ke iman dia, perkasa ke iman dia, lemah ke iman dia, bergantung pada amalan dia. Selepas ni dia akan bincang lagu mana kita nak pastikan amalan kita betul-betul dikehendaki oleh Allah. Walaupun ringkasnya muka surat dia ni sekitar 2 fasa ni sekitar 6 muka surat ya. Anda nak sebut dulu supaya hadirat faham. Tu contoh tu. Lepas tu ada pula tu nikah dengan sebelah rumah dia. Dia sebut kana, dia kata tak terletah dah tu saya nak nikah dengan guru kita duduk tepi ni. Mau sama-sama duduk main je kecil. Nah, tiba-tiba nikah nak apa? Gawe dengan hak lain suka sakat. Jadi perkara-perkara begitu sebenarnya Allah tahulah kata. Cumanya kita tak tahu. Sebab itulah syariat yang Allah turun melalui lidah Rasul dan Nabi dia ni nak mengajar kita bertindak dengan cara betul. Lagu mana Tuhan nak kita buat tu. Satu yang sebenarnya tugas kita. Inna akramakum indallah atqakum. Bagi Imam Malik, kalau kita nak jumlah dalam konteks Imam Malik lah, orang paling mulia dia kalau kamu orang yang jaga agama Allah, hukum halal dan haram. Itu basic. Jadi setiap orang mesti ada mesti bertanggungjawab dalam konteks muttaqin, dia bertakwa mesti ada. Tak boleh orang kata
dia tu bertakwa sebab dia orang alim. Tak, sebab basic dia buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Jadi apa yang Allah suruh ni banyak. Sebab agama Islam kita, dia tidak seperti agama lain. Daripada masuk bilik air sampai mengatas negeri, bukan semua kita terlibat dalam bidang-bidang tu. Jadi bidang yang kita terlibat, di situ ada sentuhan agama, awak buat ke tidak tu? Allah tak tanya kita tentang pemerintah negara, sebab kita bukan terlibat. Walaupun di situ ada juga agama. Jadi yang kita sepatut buat, kita tak buat. Itu yang jadi isu di mahkamah Allah. Lepas tu buat pula tak kena. Buat pula tak kena. Banyaklah tak kena tu. Anda duk tengok semua dalam internet macam-macam dia hadrat. Kita tengok. Sehingga bila orang tanya mana dalil, acau dalil dia kata ulama kita buat. Tu tak ada dalam perbincangan kita ni. Tu tak ada tu. Baik. Kemudian bila kita sudah jelas bahawa bila Allah nak tentukan, contoh kita kata bangunan, banyak bangunan atas dunia, Allah kata masjid itu paling lebih. Sehingga kalau kamu semaya di rumah kamu, masjid tak serupa. Kita tak boleh nak buat gapo. Mari tok guru sama mana pun dia tak boleh nak kata bermula hari ni anak ijtihad semaya di rumah lebih afdal. Kalau ada ulama kata gitu, orang tengok atas bawah dia. Orang akan kata dia ni ahli bidah. Macam-macam akan berlaku tuduhan terhadap. Apa? Sebab dia telah melanggar pilihan Allah. Pilihan Allah ni mutlak. Dulu anda tekan bahawa kita Allah beri juga daya memilih. Untuk seseorang ni asasnya, untuk seseorang yang beriman, dia dikenakan terikat dengan hukum dosa dan pahala, dia kena ada 3 perkara. 3 perkara. Yang pertama sekali akal. Yang kedua akal ni maknanya cerdik lah. Dia tidak gila, tidak dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan tak khabar, buat sesuatu, buat dalam keadaan sedar. Yang kedua, bila ada akal, dia boleh memilih, tidak dalam keadaan dipaksa. Kalau dipaksa dia kata Tuhan 3, kalau tidak dia akan dipotong telinga, dia pun terpaksa kata. Hal tu tak kira, tak dosa, tak jadi syirik, tak jadi kafir dia. Sebab tak ada pilihan, sebab dia mukrah alaih. Wa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kan? Orang yang dipaksa dalam keadaan hati tenang, tidak dikira sebagai dosa pun. Yang ketiga, kasih makna dia boleh buat. Dia boleh buat, mampu buat. Sesuatu yang kita tak mampu buat, Tuhan tak kira. Kita tak boleh pergi Mekah sampai mati, tak dosa. Kita tak boleh semaya mengikut kaedah yang asal, yang normal. Kita boleh buat dalam keadaan kita mampu. Tak boleh duduk lagu mana asalkan boleh. Tak boleh gini, duduk gini asalkan duduk. Cuma kena ingat fi'liyah semaya. Ayatnya agama kita ni, agama Islam ni, bila Allah sudah tentukan sesuatu tu dan manusia tu ada 3 perkara tadi, dia panggil mukallaf. Dia panggil mukallaf, siapa seru dan sebagainya. Dan kalau dia melakukan sesuatu perbuatan dalam keadaan 3 perkara tadi, ada akal, dia boleh memilih, tidak dipaksa, buat dengan kehendak dia, dan dia boleh buat, memang dia boleh buat, dia pilih tu, maka disitulah ada dosa dan pahala. Sehingga lepas tu kalau kita pergi lagi akan datang, kita akan jumpa. Sehingga sesuatu yang kita berakal, kita pilih dah nak semaya berjemaah di masjid, dan kita pun boleh buat. Kita nak buat dah, memang boleh buat. Tiba-tiba jadi tak boleh buat kerana halangan di luar daripada orang panggil kemampuan kita. Misalnya anak sakit, terpaksa pergi hantar ke hospital. Tiba-tiba kita boleh pahala pergi masjid. Sebab dia sudah ada dah 3 tu. Lepas tu dosa tu dia berbezalah. Kalau tak buat, Tuhan tak kira. Sebab tiga rahmat Tuhan. Baik, jadi apa yang anda nak sebut sini, memilih yang Allah beri kepada kita tu dia panggil muqayyad, dia tidak mutlak. Waktu kita bincang panjang lebar, di situ saja kita boleh nampak dah bahawa Allah Maha berkuasa, kita ni tidak berkuasa. Bila Allah tentu dah orang ni ayah kita, dia akan jadi ayah kita walaupun kita tak setuju pun. Bisa kata dia besar, dia kata dia tak setuju, ayah cari anak lain. Ayah kata waktu lagu mana mok cari mak lain anak kata tak boleh, kita tak boleh buat lagi. Kita tak terima ayah kita pun, dia tetap jadi ayah kita. Sebab proses nak boleh ayah dia melalui proses normal lah. Perkahwinan, pertemuan di antara kata benih ayah kita. Jadi itu hukum tu Tuhan buat. Lagu tu orang panggil ayah. Lalu tu ayah kandung, ibu kandung. Siapa dia buat ketetapan tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena terima. Sebab tu kita tengok dalam siapa ayah, dia tidak menimbulkan dosa dan pahala. Tidak kata bila seorang tu ayah dia tu cudik maka anak dia boleh pahala besar. Sebab tu dalam tradisi ulama ada setengah tu pok tu lanu anak tok guru besar, dia tak kira tu. Dia tak kira. Dia tak kira tu. Kadang-kadang ayah ni tok guru besar, anak jadi penjenayah besar.
Saya kok nah. Anak sebut ni gini ada sebab ni cerita sedih lah. Ni anak sebut anak kenal, anak sebut secara umum. Ibu bapa dia bagus. Orang baik, anak kenal. Dan anak dia pun ngaji dengan anak. Entah bagaimana tak tahu, lepas ngaji lama tu tiba-tiba anak pergi kuliah. Ada seorang tu sebut dia, sebab kita kenal belakang ni, kita kenal aku. Dia kata, ustaz, anak murid ustaz tu kena tembak polis. Kejut itu. Mana? Penjenayah bersenjata api. Allah kita kata, ngapa Quran? Oleh ustazah keluarga baik-baik. Tu orang panggil hijab siapa tu? Allah nak uji tu. Benda tu boleh berlaku. Jadi maknanya kuasa memilih yang Allah beri pada kita tu dia tertakluk kepada pilihan Allah pula. Kita panggil takdir tu. Kena terima tu. Kalau kita dulu anda sebut kalau kita tak boleh terima ni kita akan jadi sakit jiwa atas dunia. Kita rasa tak senang hati. Rasa rimah dunia ni rasa teruk. Tapi kalau kita boleh terima tu, kita nak dapat kebaikan di hari akhirat, kita bina diri kita. Cuma banyak panjang cerita lah dalam ni dia akan sebut belakang. Jadi ada kelebihan ke tidak bila kita jadi anak yang soleh? Ada kelebihan pada ibu bapa kita. Tapi syarat tu semuanya kena beriman, mati dalam keadaan beriman. Hak anak sebut ni sebenarnya hak ni sudah sistem yang Allah buat, ketentuan Tuhan. Sebab tu dalam kitab ni fokus utama Ibnul Qayyim ni dia bincang secara detail 7 jilid ni gapo dia hak kita kena buat supaya dia menjadi bekal akhirat. Sebab biasa manusia ni bekal dia tak sampai hari akhirat. Setakat dunia je. Dunia pun kadang-kadang boleh hilang bekal tu. Rugi kita. Sebab di dunia ni kita hidup sebentar ya. Hak kita hidup lama di hari akhirat. Hak tu bekal. Sebab tu zadul ma'ad. Bekal yang kita nak bawa ke al-ma'ad. Hari yang Allah janjikan. Akhirat lah. Tu sebenarnya. Baik. Sekarang ni hasil daripada hak tu. Bagus kita ni. Dia macam ada rentetan lah. Dia bukan terputus tajuk tu. Bila sesuatu kita boleh faham lah bahawa sesuatu yang Allah buat ni dia ada yang baik, dia ada yang tidak baik. Kita faham dah daripada hak tu. Jadi manusia ni kena ingat 3 perkara tadi. Untuk dia jadi baik, dia kena berusaha jadi baik. Dia kena pilih untuk buat baik. Manusia nak jadi jahat pun dia tidak jadi jahat sewenang-wenang kita tidak. Sembrono, dia mesti pilih untuk jadi jahat. Sebab tu kalau kejahatan tu hasil pilihan dia, Allah akan hukum dia. Tapi kalau dia tak cukup syarat, contohnya kita kata anak kita kecil belum berakal. Kadang-kadang bawa kena cuma cuci baru. Dia kecil atas kita. Kita suka. Cuba mak dia kecil atas kita tahu. Kalau ada suka juga tahu. Nah. Ataupun anak besar dah nak ni kau kecil atas pak dia. Anak dia juga tapi sahih lain tu. Dengan anak umur setahun 2 tahun kan kita suka dah. Kalau tak ada benda-benda aku tu tak suka lah. Isu dia sekarang apa anak kecil tu kita tak marah. Sebab memang pesen dia dia tak ada akal. Tak cukup syarat sebagai manusia yang sempurna lagi. Jadi kalau dia buat benda tak molek pun orang tak ambil kira. Allah begitu juga dengan kita. Sebab tu kalau kita langgar orang panggil aksiden, Tuhan tak kira sebagai pembunuh kita. Cuma kita kena bayar pampasan tu atas dasar hukum dunia dan dia berkait dengan akhirat. Tidak dikenakan kisah lah kita tu. Apa tu? Sebab tak cukup 3 perkara kan. Lepas tu kita kata, dah ustaz memang dia buat nampak macam kemalangan. Dia niat lah itu. Tu hari akhirat. Sebab hakim cidik tamu dia tak boleh baca hati orang. Kita kena faham hidup atas dunia kena faham tu. Barulah kita bertindak dengan betul. Sebab tu hak kita bicara setakat ni pun sudah hilang dah sifat munafik dari diri kita. Sudah hilang dah sifat hidup berpura-pura. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu. Dengan Tuhan itulah kita hidup. Dengan Tuhan itulah kita nak berhadapan di hari akhirat. Jadi kena berhati-hati. Sebab tu kitab ni bagi anak bagus. Anak baca tu halik. Sebab kalau nak baca semua 7 jilid ni, anak rasa kena benar orang panjang. Nah, apa kita ni? Boleh tengah jarak lagi lah maknanya. Gitu tak baik. Sekarang anak nak baca biarlah. Dengar saja dak. Jadi daripada perbincangan lepas Ibnul Qayyim simpulkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan makhluknya, dia memilih yang terbaik daripada tiap-tiap jenis makhluk dia. Dia nak latih jadi nabi, dia pilih yang terbaik. Tu ada hadis khusus. Dia nak pilih tanah terbaik, maka dia akan tentukan, dia akan cari, dia akan tentukan, dia maha tahu. Maka dia pilih tanah haram. Tanah Jawi dak, supaya. Lepas tu Allah dia nak pilih masjid ni seluruh dunia akan ada. Dia nak pilih masjid terbaik. Maka dia beri nilai pada masjid haram melalui lidah Rasulullah sekali semaya supaya 100,000 kali. Orang lain kalau ada orang lain kata gitu. Sebagai contoh, katalah ada mari seorang tok guru besar dia kata siapa dia semaya di sebuah tempat di Timur Tengah tu,
Siapa dia semaya di masjid hak ada di bandar ni seperti 50,000 kali semaya. Orang kata, putus harap parut ni. Tidak sorak putus ni. Sebab bila manusia nak tentukan dia tak jadi. Lepas tu ada orang ikut tu. Orang sebab dia. Orang sebab kita tak ikut. Sebab kalau manusia boleh tentukan, lepas tu orang lain, dia akan tentu pula tempat lain. Dia tak akan jadi. Tapi bila Allah nak tentukan, tempat ni dia akan jadi, dan dia akan hantar rasul bui kelebihan. Orang panggil fadilat. Tempat tu. Masjid Madinah 1000 kali. Masjid Aqsa 500 kali. Tu. Jadi hak tu yang kita bincang sebenarnya. Jadi maknanya bila Allah nak tentukan makhluk yang dia cipta ni baik, maksudnya Allah akan khususkan diri dia. Makna dia yang akan sebut kelebihan, dan dia akan sebut keradaan dia terhadap tempat tu. Seperti masjid 27 kali ganda mari. Masjid mana-mana tak kira besar kau kecil, asal masjid yang menepati ciri masjid ada kelebihan. Begitu. Banyaklah ada. Hak tu lah nak bincang dalam 7 jilid ni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah baik dan tidak mencintai kecuali yang baik. Tu asah tu. Mana sifat Tuhan yang mencipta kita, dia suka benda molek dan dia akan terima benda molek-molek. Kalau kita buat benda tak molek mengikut istilah Allah, mengikut kacamata agama. Walaupun seluruh manusia kata molek, Allah kata tak molek. Allah tak akan terima. Tidak mahu menerima amalan, perkataan dan sedekah kecuali yang baik. Terbaik dari segala sesuatu adalah apa yang dipilih dan ditentukan oleh Allah. Ni. Sebab tu kitab ni bagaimana dia sebut ni prinsip kaedah. Manakala ada orang cuba buat, dia akan jadi pincang, dia akan jadi balah, macam-macam lah akan berlaku. Dan dia tidak ada berkat dari hidup. Walaupun dia buat habis harta. Sebab tu bid'ah ni hadirat, dia menjahanamkan masa depan manusia. Sebab bid'ah ni manusia akan habis masa, habis harta, habis segala-gala. Sedangkan benda tu Allah tidak kira baik. Sebab baik-baik ni lagu mana? Dia gini ni prinsip lagi ni. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai pembawa risalah di hari terakhir. Maknanya daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa dimampakkan dalam Al-Quran. Muktamad. Tak ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad. Tak ada dah wahyu selepas wahyu Al-Quran. Tak ada dah tugas Jibril nak turun wahyu selepas ni. Lepas tu kita kata, pencing Jibril. Tak. Jibril ada tugas lain lah. Dia mengurus malaikat sebab dia ketua. Banyak kerja malaikat ni. Jadi benda-benda gitu ditekankan di peringkat awal untuk persediaan untuk kita bincang tajuk-tajuk akan datang. Kemudian masuk tajuk yang lebih penting, kita nak bincang tentang makhluk yang terbaik. Hak orang panggil yang mukallaf. Tak sekira lah jin apa tu. Sebab kita tak nampak tu dia urusan sama dia lah. Kita kira kita ni tidak jin ni. Lepas tu kata jahat lebih pada jin tu. Hak tu pun kita tak kira juga tu. Kita kira baik-baik ni. Hak dalam ni. Mana dengar ni. Ni penting ni hadirat. Kriteria khasa'isut tayyib min ibadillah. Kriteria ataupun ciri-ciri khusus kebaikan pada hamba-hamba Allah. Yang mana semua ni disebut dalam nas sama ada Quran dan hadis. Hak ni anda nak baca tengok. Kalau kita nak pecah ke setiap dia sebut pada hadis, tebal kita ni. Baik, cuba dengar. Bukan cuba tengok, cuba dengar. Adapun penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala mencakupi dua jenis tadi. Semua yang Allah cipta ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang mana kesudahan dia saadah, bahagia di hari akhirat, dan syaqawah, celaka di hari akhirat. Bila kata celaka, tepat dia dalam neraka. Bila kata saadah, bahagia, tepat dia dalam surga. Tu ya, dia akan berakhir di situ. Lagu mana kita nampak beragam hidup di dunia ni hadirat, dia akan kembali pada dua tu. Kita kena ingat, ni orang panggil persiapan minda untuk pergi ke alam baqa, ke alam akhirat. Dari sini diketahui tanda-tanda kebahagiaan hamba dan kesengsaraan. Jadi kalau kita pilih nak jadi yang tayyib, dalam kitab ni dia sebut tu ya, gini. Kalau nak jadi orang yang khabis, yang buruk, yang jahat, dia ada pula cara dia gini. Pilih nak mana. Sebab tu anda tekan ketiga tadi. Bila ada akal, boleh memilih, dan dia boleh buat apa yang dia pilih tu, dia akan termasuk dalam hak kita panggil mukallaf itu. Sebab itulah orang yang ngigar tidur. Bahaya ni ngigar lagu ni. Jangan diriwayat lah rahsia. Jenis kecek masa tidur. Bahaya. Pak kita ayak dia habis. Mata kerja. Tak ada gamuk tu. Kalau ayak rahsia kan, dia ayak habis. Patut dosa ke dia tu.
Tak dosa. Dia baca Quran pun tak boleh pahala. Sebab dia buat dalam keadaan tak ada kesedaran, tak ada akal. Dia buat tu bukan pilihan. Ngiga dia panggil. Usaha tu ada. Usaha tu buat tu lah. Tapi tak ada pilihan kerana tak ada akal. Dia kadang tidur. Tak boleh pahala. Tak boleh pahala pun. Bahkan kalau dia sepak kita sampai gonyel gigi kita masa tidur, tak dosa dia. Patutlah ke mana kita ni? Sakit. Jadi kesimpulannya, tidur dengan dia. Tu yang anda boleh ayat. Nah, kalau tidak sakit saja dia panggil. Maka dia tak sedar. Bahaya lagu ni. Tu. Baik. Jadi kita nak ukur seorang itu bahagia ke sengsara dia dalam konteks sistem di dunia. Hak kita pakai syafaat apa tu, hak tu bincang kemudian. Pertolongan daripada orang-orang tertentu dengan izin Tuhan kita panggil syafaat, itu kemudian. Jangan duk arak kau tu siapa atas dunia ni relax dia. Tahu apa-apa. Maya pun lebih kuat. Ada sifat okey tak lih. Tu ayah kita tu guru. Dia duk bila mak dia pun ustazah besar juga tu. Dia kira tak okey lah, tak ada gear. Itu Bani Israel lagu tu. Itu orang panggil Bani Israel. Bapak Yahudi tu mikir lagu tu. Tengok dalam Quran lagu mana dia mikir. Ya kalau masuk neraka pun sari ya. Ke dalam Quran ada sebut tu. Kita orang Islam tak boleh mikir lagu tu. Sebabnya yang baik tidak akan sesuai kecuali yang baik. Tidak reda kecuali dengannya. Tidak tenteram kecuali kepadanya. Dan hatinya tidak tenang kecuali bersamanya. Maknanya seseorang tu bila Allah tentukan yang baik, hanya untuk yang baik. Mana Allah ni sebagai At-Tayyib, dia suka yang tayyib. Allah ni Jamil, dia suka yang cantik. Dia cantik, dia suka yang cantik. Jadi kalau kita nak dapat perhatian Allah di hari akhirat, sehingga Allah beri kebaikan di hari akhirat, kita kena buat yang baik-baik saja. Yang baik-baik mengikut neraca agama, bukan mengikut neraca akal semata-mata. Jadi orang yang baik, dia akan suka yang baik, dia akan reda yang baik, dia akan rasa tenteram hati dia kepada yang baik, dan hati dia tidak tenang kecuali yang baik saja ada bersama dia. Dan bagi orang yang baik, perkataan adalah perkataan yang baik, yang tidak dinaikkan kepada Allah kecuali perkataan itu. Mana Allah tak terima, dia angkat, dinaikkan mana dia angkat. Allah hanya akan terima yang baik-baik saja. Ia juga sangat keras menjauhi dari kekejian. Ni orang baik ni, ciri-ciri orang baik. Kalau dia kecek pun, dia tak si kecek benda tak molek. Dia tak terlibat banyak sangat dalam WhatsApp, FB, TikTok apa tu, kecuali hak baik-baik je. Dia tidak daftar diri dalam jabatan netizen tu. Serabut anda tengok dunia lah ni dok. Kadang-kadang ustaz pun jadi tewing bila masuk dalam tu kan. Kena berhati-hati. Kalau berasa tak boleh nak itu, iyalah. Kadang-kadang jadi nak marah. Tak kena ngangin dia. Dia tobik bahasa kasar. Tak apa dah, orang tak kenal. Padahal hari nak tobik lalu muka dia tu. Ni benda-benda kena beringat. Dan orang baik ni, dia tak suka benda kotor dari segi percakapan, bohong, mengumpat, mengadu domba, jadi batu api, dusta, perkataan palsu dalam banyak bentuk. Kita bincang palsu di banyak bentuk. Dan semua perkataan buruk dia tak sih. Tu ciri orang baik, lagu itulah cara dia. Demikianlah juga dia tidak akan melakukan pekerjaan kecuali yang baik. Pekerjaan yang baik yang disepakati bagusnya oleh fitrah murni dan syariat-syariat para nabi serta diakui oleh akal sihat. Baik itu maksudnya yang diperkenan oleh syarak dan juga akal yang sihat. Sebab akal semata-mata dia tak mampu untuk menentukan kebaikan sepenuhnya. Tak mungkin akal. Baik kan? Kalau di barat tu kita kata, dia kata tak ada istilah zina bagi dia. Dia duduk tu tak nikah pun dia sama reda. Boleh anak dua baru ambil barang nikah. Kita tak apa. Bukan ragu-ragu tak boleh. Islam kata tak boleh lagu tu. Tak boleh tu berdasar pada Allah yang mencipta kita. Seperti sepakat atas bagus mengikut syarak, akal dan fitrah. Seperti menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata tanpa menyamakan Allah dengan sesuatu. Hak mana ada kitab tu sesuatu tu tulis makhluk. Sebabnya dalam konteks ajaran kita, supalah kalau orang ngaji Asy'ariyah pun, dia timbul satu persoalan. Kalau ngaji Asy'ariyah, Asy'ariyah ni maknanya sifat 20 tu lah. Bukan itu saja, luas lagi sebenarnya. Tak apalah. Kita ngaji sifat 20 ke Asy'ariyah. Antara dia sebut, dia kata apa itu makhluk? Apa itu makhluk? Dia akan jawab masih wallah. Selain Allah semua makhluk. Bolehkah kita nak gunakan syai' kepada Allah? Tak boleh. Syai' hanya untuk makhluk. Dia sebut sesuatu tu kan? Sesuatu tu makna makhluk lah, lebih mudah lagi. Sesuatu ni mana selain Allah. Termasuklah malaikat semua sekali makhluk aku tu.
Tu. Mengutamakan keredaan Allah berbanding kehendak hawa nafsu. Makna kalau bertembung kehendak Allah dengan kehendak nafsu dia sanggup korban nafsu dia. Berat tu nak buat tu. Orang yang sudah berpuluh tahun ikut nafsu, tiba-tiba hari ni nak ubah. Tak saya ikut nafsu, nak ikut Allah. Ingat mudah ke? Kita yang tak kena penyakit tu tak apalah. Biasanya nak buat contoh, kita biasa tidur lepas subuh ni nak. Ni hari kerja ni, hari Jumaat, kalau Kelantan hari Jumaat itu dia tidur lepas subuh tu. Nak ubah tu sakit kepala tu. Sebab dia hari Minggu dia tidur. Dia kerja buat dah ni. Dia relax ngati. Kalau dia tak segi mana tidur. Dia nak ubah tak si tidur, nak biar ada aktiviti juga lepas subuh. Payah sebab dia terbiat. Nak pencen dah. Berpuluh tahun dah. Payah dia nak ubah ni. Dan kerana payah itulah dia ada nilai. Orang yang boleh ubah daripada tidak baik kepada baik, dia ada nilai, dan nilai tu dia ada kekuatan dia. Sebab tu Ibn Khaldun dan juga Ibn Rushd dia cuba tafsir ayat tu. Bagus juga kita ambil dari sudut pandangnya dia lah. Tapi ada ulama lain kata pun, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terjemah asah dianya, Allah tidak merubah nasib sesuatu bangsa, sesuatu kaum ke arah lebih baik kecuali mereka sendiri berusaha merubahnya. Betul lah terjemah asah dia begitulah. Bagi Ibn Khaldun sebagai tokoh sosiologi lagi, tokoh kemasyarakatan dalam agama kita, tokoh besar lah tu, dia kata ayat tu sebenarnya mafhum dianya Allah betul lah. Allah tidak akan ubah secara percuma, kita kena berusaha merubah diri. Maknanya kalau kita nak orang lain berubah, keluarga berubah, masyarakat berubah, setiap individu kena ada niat dan usaha untuk merubah diri. Kalau tidak, tak jadi. Ataupun makna jumlah yang nak berubah tu dalam boleh membentuk mainstream, kita kata satu arus perdana baru berubah. Dia tak akan jadi berubah kalau dalam 1000 orang, 23 orang berubah, dia tak akan berubah masyarakat tu. Maknanya kalau kita nak ubah masyarakat, dia perlu perubahan individu tu dalam skala yang besar. Ana rasa betul dia sebut. Sebab kalau kita tengok, kalau kita belajar hadis secara sistematik lah, kan ada Facebook, maknanya Nabi kata Allah lahirkan pemimpin yang buruk kerana majoriti masyarakat buruk. Tidak ada hadis. Jadi maknanya pemimpin yang Allah takdirkan kita dapat pemimpin yang bermasalah kerana ramai puak kita ni yang bermasalah dalam skala besar. Maknanya naik pemimpin yang tak betul itu sebagai hukuman kepada masyarakat. Jadi kalau kita nak pemimpin yang baik, selain daripada kita urus pemimpin, kita kena urus diri kita juga. Adil agama ni, dia tidak menyalahkan satu pihak. Bagus kita tengok agama ni. Bila kita kata ya Allah, agama kita ni bukan datang daripada manusia. Dia tidak jadi Kelata panggil semakan ke, Gabriel semakan. Dia tidak lihat dari semua sudut. Kalau manusia ni dia ada kepentingan, dia hanya tuju pada orang. Pada dia ada. Tapi bila agama daripada Allah, semua orang kena bertanggungjawab. Tak boleh menyalahkan orang tertentu saja. Jadi kalau kita nak masyarakat kita baik, pemimpin kata baik, kita ni kena didik masyarakat biar berubah. Ini. Sebab tu anak kata kita ni, dia mengajak kita berfikir untuk jadi ahsani taqwim, sebaik-baik. Mana orang panggil inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ni dia akan bawa kita pada mercu. Syarat ni kena ikut. Kena ikut. Contoh kita kata bab tafsir. Tafsir tu wanita saja pada ustaz ni duk ngajar tu. Belajar. Dewa sebesar ni pun tak penuh. Boleh ke dalam setahun pokok kita ramai ni ajak seorang yang mari. Tahun depan jadi sekali ganda. Kalau direct selling apa kerah cari seorang setahun. No. Boleh tak seorang? Setahun seorang. Bawa bini tak boleh. Bawa anak, bawa dia dah seorang. Kalau seramai ni dia jadi sekali ganda. Tu orang panggil dakwah. Dia kena ada usaha tu. Kalau boleh 50% banyak mana dah. Buat apa tu? Bukan kita nak tak ada orang nak bagi duit pun kita. Cuma kita nak ambil saham, mengajak orang kepada kebaikan supaya dengar orang yang dengar wahyu ni hadirat. Dalam kitab Fiqhul Adiyah wal Azkar, fiqh tentang doa dan zikir, memang ulama buat keputusan berdasar pada pengalaman, berdasar pada hadis, bahawa manusia yang sentiasa dengar wahyu dari masa ke semasa secara istiqamah, dia akan ada kebaikan. Dia akan lebih baik daripada orang yang tak pernah dengar wahyu. Sekadar duk baca saja, tak tahu apa maksud Al-Quran. Dia tidak lebih baik daripada orang yang belajar Al-Quran dan cuba mendalami makna dan pengertian Al-Quran, mengambil tadabbur daripada Al-Quran. Itu sebenarnya. Baik, seterusnya lah. Ia melakukan terhadap mereka apa yang ia ingin mereka lakukan terhadapnya. Ni hadis lah ke ni? Nabi kata tak sempurna iman seseorang ni. Kalau dia tidak suka kepada Muslim yang lain, apa yang dia suka dia dapat. Mana kalau kita sebagai orang Islam, kita nak sesuatu tu biar kita boleh. Tapi kalau orang lain boleh, kita tak suka.
Tu masalah kita tu. Kita masih bermasalah. Bukan mukmin yang sejati tu. Ada perasaan tak betul lagi tu. Lagu mana kita nak latih supaya bila seseorang dapat nikmat kita suka supaya boleh kita juga tu. Nabi kata itulah. Kalau boleh siapa tak tu, maka dia tu kira-kiranya sudah menjadi orang mukmin yang ada khasais min indillah. Ciri-ciri istimewa daripada Tuhan. Hak ni orang lain tak boleh rasa ni, kita sendiri. Misalnya jiran kita ke ataupun adik kita ke ataupun abang kita ke boleh nikmat, setengah hari dia deki. Apa tak boleh ke dia? Dia kata kalau tak boleh ke dia, baik tak boleh belaka. Tu sifat ke dia tu. Sifat munafik macam-macam tu. Munafik lagu tu dia deki. Munafik ni asal dia deki. Tu kena. Ni dia sebut sini. Sebab tak dia kata kalau setiap dia sebut ni kita orang mari hadis kata tebal nah kita ni. Tidak mengusik mereka dalam hal-hal dia tidak suka. Ni pun ada hadis. Nabi tak benar dalam adab mufrad. Nabi tak benar kita duduk provoke orang. Kita tahu dah dia tak suka. Tak sah lah. Dia tak suka. Dia ni jenis sensitif benda-benda. Tak sah lah. Ada jenis orang jenis mulut cepelak ni. Kau tu beli motor duduk asrama ni. Bala. Dia kau tu beli motor. Kau becim mana motor ni dia tu. Kau itu baru beli. Dia nak ayat dia. Tapi kau itu senyap. Anak kata dia, ni tak habis-habis bodoh. Bila lah nak ilai bodoh ni kita tu. Mu tak kenal kamu dia kata dia tak kenal go tu depan po sudut go titik tu. Dia carah pula. Guru kita kata kalau nak pergi tengok retina nak nikah tak boleh bawa kakak ni. Bawa kena. Dia pergi tengok maka tu pakatah dah salah tu anak-anak. Pergi nak pergi tengok retina ni. Kita perlu hujak. Kata aku ayat dia yang dibawa. Dia tengok juga orang dia senyap ya. Dia tengok pakatah dah. Ya bahaya ni tu. Jangan bawa lagi. Ni bawa pergi kedai boleh. Kat tu ya. Jangan lebih pada tu. Benda-benda orang tak suka. Bahkan dalam syarah. Syekh Al-Munawi. Kita baca dia telipuk lama ni cerita ramai sebelum Jepun lah. Masa dia telipuk ni. Ni sebenarnya ada riwayat. Makna kita buat sesuatu yang menyebabkan orang suka. Kita tak buat sesuatu yang orang tak suka. Imam Munawi mari. Riwayat tu dalam syarah hadis 40. Itu termasuk dalam sunnah. Ciri orang beriman ni cuma nak provoke, nak seorang marah. Bak gotu, bak goni, ada saja dia nak provoke orang. Pasti dia nanti tengok. Ni perangai syaitan tu. Dia sebut sini. Menasihati mereka sebagaimana dia nasihati diri dia. Ubah sikit terjemahan ni. Menasihati tu mana ada kita ubah. Dia inginkan kebaikan kepada orang Islam yang lain sebagaimana dia inginkan kebaikan kepada diri dia sendiri. Itu lebih tepat terjemahan. Tapi tak boleh belajar bahasa Arab sebab hal tu dia tak kena muka surat. Hak ada atas meja tu. Ambil lah awak klik. Hak kita patut setiap Arab tu. Klik awak kira rumah ke mana. Akan siapa bab dia kena boleh awak tubik balik tu. Kalau nak belajar bahasa Arab boleh kita tulis terjemuh. Salah nak mana. Bagus dia cuba tengok lagi. Menilai mereka seperti penilaian ia ingin mereka berikan kepada. Mana dia nilai orang supaya dia nilai diri dia. Gapo dia tak. Sebab tu nak kata walaupun nampak rengkah pun jangan dia gini. Ni ada hadis juga ni. Sebab ni kita sebut tentang Allah, kita sebut tentang kita. Kita tengok orang nak berubah payah. Kita pun ngepek, kita tebal lah awak kerja lagu ni. Hak awak buat ni tak betul. Sedangkan dia tu duk buat tu berapa tahun dah. Ada seorang perempuan dia ikuti kuliahan juga. Dia mari dia tutup gitu nampak rambut dia. Jadi adalah perempuan lain, muslimat lain kritik dia. Sini dia dalam kelas lah. Dia tak tutup aurat lah. Lepas tu dia ajak ke mana? Dia nama ya lelaki yang muda. Tidak semuda lah. Tidak semuda dia tu. Mana muda dia lagi. Dia kata mana? Dia kata ustaz, insya-Allah dia siapa satu ketika saya akan tutup aurat. Dia kata tak apalah mari ngaji jangan tinggal. Bapa? Dia kata saja 3 keturunan tak tutup aurat. Kita pun tak tegak. Orang lagu ni jangan terbaik jolok ni. Jangan terbaik tu dia nyetok juga. Tak jadi global tu tunggu generasi keempat. Dia ni generasi ketiga tak pernah tutup aurat. Dia kata saya nak tutup gini pun berat ustaz. Ana nak sebutnya kita bagi peluang dia pun. Kita ni hadrat. Sebab tu guru kita kata Maulana dulu dia kata orang yang ni baik jak kecil gitu. Keturunan baik kerana dia payah nak faham. Orang yang tidak baik lama ni, orang yang memang hidup dalam keadaan maksiat kerana dia payah nak faham. Dia baik. Keluarga dia punya ni pasal agama dia. Dan dia pun pegaul orang baik kerana dia payah nak faham orang tak baik ni. Masalah dia kira dia. Dia tak kira orang tu. Agama tidak gitu. Sebab tu orang panggil ilmu karakteristik ni kita kena tahu juga bahawa bila kita nak dakwah orang ni, anak dulu ada belajar juga setahun. Dia panggil subjek bimbingan kaunseling Islam. Setahun kita pergi ke
ke apa ni di Kedah ni. Lepas ngaji yang Maulana, hari kami pergi sekali dengan Ustaz Jar belaka lah. Pergi ngaji dengan dosen daripada Universiti Ar-Raniri khusus beda kaunseling Islam, bimbing kaunseling Islam. Banyak kita dapat maklumat ni orang agama selepas isu tsunami dulu. Dia cerita banyak yang dapat kita benda ni semuanya ada dalam Quran, dalam hadis. Cuma kita tidak buat tubik ya. Sebab tu Dr. Yusuf Qardawi almarhum ni dia ada buat buku tu, Ilmu Nafs fi Daw'il Quran was Sunnah. Maknanya ilmu psikologi mengikut perspektif Quran dan Sunnah. Belilah buku tu, ada terjemah, rasa memang ada tak terjemah, ada tak? Ada ke tak? Kaunseling Dr. Yusuf Qardawi tu ni. Tak ada dia. Boleh cek balik, molek buku tu. Oh tapi tak apa, mau kita uti Arab nanti anak awak mau Arab. Gua anak widah ni kan boleh belajar tu. No. Nanti anak atas tu bagus tu. Kalau anak-anak ayat ni ada sinilah. Jadi kalau kita taksir, kalau kita pakai ilmu taksir atas kita. Bila kita hidup dalam situasi yang tidak baik lama, mudah tak kita nak berubah? Payah tidak? Kita ni biasa bukan jenis baca buku. Nak ubah biar jadi baca. Pahit bawah garik, kalau kata. Nak ubah tu. Hati kita memang nak. Tapi nak membebaskan diri daripada kebiasaan yang begitu lama, payah. Kenapa orang lain pun begitu juga? Tu dia nak ayat ni. Itulah orang Islam. Sebab tu Tuhan sendiri pun bui peluang orang bertobat siapa nyawa duduk di lekung. Panggil Tuhan bui masa tu. Apa tu? Tuhan tahu dah payah. Kalau masa yang cukup bui tak berubah juga, memang dia bermasalah. Tak ada nak buat mana tu. Itu maksudnya. Jadi orang Islam yang baik ni dia menilai orang. Sebab itulah Hasan Al-Banna Anas panjang sih sebab ni dia inti ni bagus kan. Sebab tu Hasan Al-Banna ni bila ada riwayat ke dia, tak silapnya Hasan Al-Banna kalau silap boleh perbetulkan lah. Saya ingat anak lah nak baca lama. Kan ada orang duk cerita ke dia orang tu tak mari masjid, orang tak mari masjid. Nak buat lagu mana? Jadi orang ni ada jenis orang ni dia suka menimbulkan masalah. Dia bukan penyelesaian masalah. Dia bukan tanya, dia kata lagu mana hukum orang tak mari masjid. Dia aja Allah orang tak mari. Hukum dia kata Hasan Al-Banna, mugi rumah dia ajak dia mari. Nah tu dakwah lah maksudnya. Nak ya auto tak molek boleh teror ya auto. Dia usaha kita. Ini maksud dia nya. Bila kita tahu orang tutup orang, kita nak kata ke dia. Kau itu saat ni mujur mai kelah mujur. Saya generasi ketiga tu tutup orang. Dia sebutlah dia kata memang tak selesa lah tutup orang ni kata. Dia kata begitu. Mana awak mana? Anak kata dia mana? Mari kuliah insya-Allah. Lepas ni dia rasa selesa. Mari, tak apa. Saya dengan orang baik-baik. Tu kita mau kikru. Ni berhati yang anak. Ada seorang perempuan tu dia bagus. Pendakwah dia kuliah ngaji hajim nah. Jadi bila masa kita kuliah kita sebut macam-macam lah, kempen masuk surga sekeluarga. Kita sebut dasar pada kesesuaian dalam hak kita baca tu lah. Dia sedih lah. Lepas tu dia sebut pada anak cerita dia ni. Dia kata, Ustaz, suami saya ni, saya nak pergi ngaji, nak pergi apa semua, nak pergi dakwah semua dia support. Tapi dia ni maya duduk. Mari masjid nak buat lagu tapi dia bagus. Contoh saya ajak kata ada orang lelaki dia kaya, memang kaya lah. Pendapat terbesar. Minta dia beri kereta bini seorang ni takut silap bini seorang ni dia pun tidak nikah lama. Doanya bagus. Jadi isteri dia sedih lah sebab suami dia baik. Cuma dari sudut tu. Itulah perlu kita tahu. Ana tanya dia sejarah suami puan ni macam mana sebelum dia nikah puan. Kau dia tak semaya ni bila? Takut 3 keturunan apa tak ni bolak tak semaya. Dia kata kurang baguslah dalam bab agama keluarga dia. Dia kata gini lah kata. Makna dia nak berlepas diri daripada orang panggil kehidupan lama dia tu. Dia membesar dekat dia gitu. Sabarlah, doa, buat baik pada dia. Tunjuk semaya sunat depan dia, insya-Allah. Dia akan berubah. Kita yakin gitu. Jangan duk marah ke dia. Awak ni nampak yang baik. Jangan kata gitu. Dia ada tu ujung tu tin ni mana lah tu ujung tu. Tu. Jangan gitu. Ni lah. Jadi kalau kita nak nilai seseorang dengan nilai kita yang mana kita keturunan kita keturunan tu pondok dah kita tujuh lah ke dah dengan orang 3 generasi saat ni tak kena dia tak. Cara kita nak nilai agama Allah nilai manusia pun gitulah juga. Sebab tu orang tidak, sebab itulah kalau kita tengok dalam agama kita memang semak agama Islam ni. Semak ni mana pintar cerdik agama Islam. Lagu mana? Orang yang duduk kalau kita tengok dalam hadis Nabi, kita jumpa pada kita ni ada kata. Anda tak ingat bab ke apa? Bapa Nabi kata pada orang yang duduk kawasan Badui pada awal ni kalau dia buat wajib-wajib masuk surga dah dia kan. Ingat ada hadis tu. Tapi Nabi tak kata kau duduk di Madinah begitu. Saya nak bakar kalau buat wajib-wajib tak apa dah. Bapa Nabi tak kata saya bakar.
Nabi kata kepada orang ni, orang hak asli hak mari 2 minggu berjalan baru sampai Madinah. Setahun sekali boleh jumpa Nabi. Mari kat tanya gapo dia hak saya kena buat untuk saya masuk surga. Nabi kata semaya fardu. Nabi sebut fardu-fardu lah. Dia kata tak ada lah kat lain. Ada sunat-sunat. Gitu. Nabi sebut reka-reka. Puasa sunat. Dia sedekah wajib. Hak sunat wajib. Dia ada gabungnya gitu. Puasa ada wajib, ada sunat. Buat tu yang. Nabi tak sebut dah lain. Bahkan buat haji pun Nabi tak sebut dalam hadis tu. Nabi kata, selepas orang Badui tu kata, saya akan buat tak lebih, tak kurang daripada Nabi suruh. Hak wajib, hak sunat, hak berkaitan wajib. Wajib sajalah kita kata. Bila dia paling pergi, Nabi kata pada sahabat dia, orang ni kalau dia buat betul sebab dia kata pada dia nak masuk surga. Untuk siapa tu? Untuk orang-orang Badui. Pok kita ni tak ada seorang Badui sini. Pok kita ni pokok Hadari lakon. Pokok bandar, pokok cerdik ni hadirat. Dia tak boleh, dia kena lebih, tak padan dengan semaya wajib saja, kena buat benda lain banyak kaul sebab kita duk ngaji ni. Hari ni tak belajar bahasa Arab kira lamanya ngaji. Baik, seterusnya. Tu mak boleh faham. Jadi kena ubah sikap tu. Kena ubah sikap. Suka menghukum orang. Tapi tak ada usaha nak baiki orang. Tak kena lah betul. Ni. Sebab Ibn Qayyim ni pendakwah ni. Ingat cerita dia. Anda nak sebut sikit. Ni orang kita baca kitab. Setahu mana jiwa dia. Dia ni pernah dia ngajar. Dan dalam kuliah dia tu ada hamba, abdi yang ikut serta. Jadi bila dia duduk mengajar tu adalah hadis-hadis dia sebut kelebihan membebaskan hamba. Jadi hamba ni ialah muka hamba tidak. Itulah kata ni lah. Cuba kita selami jiwa hamba. Nak pilih harta pun tak boleh. Hidup semua kena minta izin dengan tuan dia. Nak pergi buat haji kena minta izin lagi. Moga dia ni barang yang dimiliki hamba ni. Bila Ibn Qayyim duk cerita tentang kelebihan memerdekakan hamba ni, gini. Dia pun pergi jumpa Ibn Qayyim. Dia kata tak boleh ke? Dia kata tuan guru angkat sedikit dia punya tazkirah tentang memerdekakan hamba biar bui supaya bukan sekadar dalam bentuk ayat penyata, tapi lebih pada ayat murari, motivasi peringkat tinggi supaya orang jadi minat nak memerdekakan hamba. Saya ni nak merdeka lama dah. Setengah kadang keturunan dia jadi hamba. Nak jiwa merdeka. Sedih jadi hamba ni. Ibn kata insya-Allah boleh. Mari minggu depan Ibn Qayyim tak sebut tu. Dia kata tak ingat tu guru ni. Sampai 3 minggu. Masuk minggu ke-4 lah baru Ibn Qayyim pun tekan. Masuk dia 3 lalu. Buat hamba gini. Pelik lah hamba ni. Mana tu guru ambil masa 3 minggu kau tak ingat kau. Tak ingat nota, tak cuba cari nota ke lagu mana. Kau ila PDF ke ila dia punya laptop lama tak guna ke lagu mana. Ibn Qayyim kata 3 minggu tu sebenarnya aku duk kumpul duit nak beli hamba. Sebab aku tak pernah ada hamba. Bila aku beli hamba, aku merdeka ke hamba tu. Jadi hari ni aku bercakap dengan perasaan aku. Ni tuan kita ni. Jadi kalau kita kecek kita tak buat je hadirat. Orang panggil tak ada ke dia? Tak ada Tak ada ke dia panggil? Jadi pasal tak ada kesan lah. Dia kecek lidah bukan pada hati. Ni bila saya menghabiskan duit 3 minggu cari dia cukup duit yang mana ada. Dia beli hamba kemudian merdeka. Bila dia bercakap bukan sekadar dengan lidah, tapi pergi sekali dengan jiwa. Mana ada kesal lah. Jadi bila dia kecek sepenuh hati, tidak ada lah kadang-kadang kalau kita kecek berat-berat dah kita tahu dia mari juga lah hati kita ni. Pelawak molek aku. Dia mari juga sana. Malu ke orang. Doa ya kita tak buat-buat lagi. Dia tak hasil lagu tu. Ni tuan kita. Bukan main tu. Sebab tu kecek boleh buat sudah. Yang tak saya buat tu sipel tu minggu depan. Baik. Menanggung gangguan mereka namun tidak membebankan gangguannya kepada mereka. Mana orang menyusahkan kita tidak menyusahkan orang. Tidak balas keburukan dengan keburukan. Ini sifat Nabi ni. Idfa' billati hiya ahsan. Ingat tu? Kita tolak keburukan dengan buat kebaikan. Kadang-kadang orang perik kita. Dalam hadis sebut. Ni batal kata panjang ni. Sebab dia semua ada hadis ni. Misalnya dalam riwayat Bukhari, hak ni. Dalam kitab Adabul Mufrad, kalau anda nak tanyalah buat kita ni. Mungkin setengah-setengah tu diikuti mungkin kuliah tu. Nak habislah kitab tu. Anak murid pun ramai ada mati. Tok guru tak mati-mati lagi dah. Bagus tak? Nabi kata, dalam bab menghubung ke silaturahim ni, hak mana hak paling tinggi kedudukan dia? Siapa dia boleh ayat? Mana kita nak menyambung silaturahim ni, hak peringkat paling tinggi, tertinggi.
Nabi kata kita tetap tidak memutuskan hubungan, bahkan terus memutuskan hubungan, tidak memutuskan hubungan, bahkan terus menyambung hubungan silaturahim dengan orang yang tidak buat baik kepada kita. Ni tinggi sekali. Contoh, dia minta maaf nak sebut tak? Sebab kita sebut ni, biarlah sebut juga lah. Kucing dia mari duduk rumah kita semua. Dia je berak rumah kita. Lepas tu dia dah sebut, kucing dia bagus. Tak je berak di rumah. Berak rumah kita nak pagi duduk kokok tai kucing dia. Tak cakap raya. Lepas tu mapuh 3 ekor. Bukan sekaligus. Mapuh bolak Allah tak gamu. Akhir sekali, rupanya dia ganggu juga mujiran lain. Nyaracun mapuh 5 ekor. Tunjuk gambar dalam WhatsApp. Maruhlah dia ni. Macam-macam dia kata. Tak apalah hadrat nak sebut. Jadi, kira-kiranya kalau lagu ni, kalau kita lagu mana jiran lagu ni? Kita tak kelih. Kita tak buat baik tu. Kalau dia salam, kita jawab. Kalau dia kata Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita terus. Bakal kalau kita. Nabi kata orang yang paling baik, ni contoh Anda buat. Orang-orang lagu tu kita balas dengan kebaikan. Hantar gula kepala kambing dia. Dia umur dia kita kepala kucing. Kita buat baik pada dia. Dalam keadaan kita kena sabar tu nak buat baik pada orang yang tidak berbudi kepada kita. Buat tu dengan apa maksud? Nak jaga silaturahim dalam hidup bermasyarakat. Nabi kata inilah silaturahim yang paling tinggi. Dia panggil al-mukafi. Dia panggil disebut al-mukafi. Maknanya orang yang tetap balas baik walaupun orang buat tak baik pada dia. Payahnya tidak, sebab dia perlu satu pengorbanan. Sebabnya Nabi kata kalau kita buat baik, bila orang baik pada kita, dia Allah kita kepala kami, kita Allah kepala kami juga. Dia Allah nasi kepala kita, nasi Burhani Nuh mari daripada Afghan. Boleh buat berlaku semua, boleh buat tu. Dia holok kita holok dia, apa tak boleh. Tapi orang tidak buat baik, tidak kita buat baik. Dia kita kekalkan silaturahim. Nabi kata itulah pahala paling besar. Itulah ar-rahmu yang paling tinggi. Tu Nabi sebut ni. Memelihara kehormatan mereka. Ni banyak benar hadis ni. Kita jaga maruah orang. Tidak bercakap bahasa-bahasa yang tak jelas tapi orang akan faham dia tak malik. Tu kita tak kecek. Dan tidak membalas sikap mereka yang telah mengganggu kehormatan kita. Kadang-kadang Tuhan beri ketenangan luar biasa pada kita akhirnya. Orang hormat pada kita, tu kelebihan dia. Jika ni nak karakter ni. Ibnu Qayyim sebut ni karakter orang yang dikatakan at-tayyib. Innallaha at-tayyib yuhibbut tayyib. Ada dalam riwayat sebut. Allah suka yang molek, dia Allah ni molek, bagus, berkualiti, dia suka yang berkualiti. Hak jamil yuhibbul jamal tu riwayat lain. Jadi ni karakter dia ni. Barang perlu pengorbanan dah kena buat, sebab tu dia ada nilai. Jika melihat kebaikan di antara mereka, dia akan sabar. Kalau hak molek-molek dia sabar, kalau hak buruk dia senyap tak royak. Kalau perlu dia nasihat secara orang panggil face to face lah kita kata, tidak memburukkan nama dia. Ni barang manusia nak jadi kualiti di sisi Allah dikenal lagu ni. Ni kadang-kadang kita kecek dalam agama kita betul ada. Kalau ada orang yang tak molek, kita sebut pada orang dengan maksud supaya dia baiki. Hak tu ulama letak syarat ketat tu. Kita sebut pada orang dengan maksud supaya dia baiki orang tu, syarat dia ketat. Orang ni kena pasti orang yang amanah, ada nilai, kehormatan diri, berpegang teguh dengan agama. Jangan dia tu jenis mulut spekar pula dia kata. Royak dia sepoyak sekapung. 4 hari dia tak klik dia royak orang. Orang lagu ni dosa besar kita royak cerita keburukan orang. Tu dia ada disiplin dia. Dan dia menerima tu dah. Kalau bahasa Arab dia mudah, yuqimu a'zarahum. Yuqimu a'zarahum ni maknanya kita gini maksudnya. Kita terima. Bila orang excuse lah kita kata dia minta maaf, kita terima. Kita kata tu dia Allah tu serah dia dengan Tuhan. Minta maaf lah, kata ana tak boleh nak pergi Pak Kenduri. Tak segar padahal dia pergi tempat lain. Ana nak sebut contoh sebab ni tempat ana ngajar, ana pernah dijemput orang panggil tergesa-gesa. Minta maaf ustaz tolong marilah. Ustaz kita tak boleh mari. Jadi tak segi kosong lah sebab orang ramai, kita pergi lah. Lepas tu dia cerita, dia kata berat ustaz tadi. Rupanya tak mari mengajar, dia mengajar tempat lain. Dia ni kelih dalam FB. Waktu tu dia mengajar tempat lain. Gapo dia timbul perasaan orang masjid. Dia kata bagi sana bayar mahal kali. Kita dengan sensitif bahaya tak molek agama lagu ni. Jadi timbul masalah bayar. Benda tu sensitif bagi orang mengajar tu. Benar-benar lagu tu. Kita terima alasan, dia timbul-timbul alasan tu alasan bohong. Hak tu contoh tak molek lah. Hak ni kita tak usah kira, tak usah sangka buruk. Dan dia buat alasan itu, meskipun Nabi terima alasan tak pergi peperangan Tabuk, ingat tak? Ka'ab bin Malik, 3 orang tu. Umayyah ada, Murarah bin Ar-Rabi'. Tu. Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, 3 orang, ingat tak tu?
Lepas tu berpuluh-puluh puak-puak munafik ni bagi alasan yang dusta. Hanya 3 ni saja Allah tu ayat Quran selepas 50 hari Allah membersihkan. Puak-puak munafik tu tak sebab tapi Nabi terima. Nabi kata orang kalau dia benar maka benarlah. Tapi zahirnya dia alasan kita terima. Itu maksud dia. Jadi kita tak ada puas-puas hati gabung. Ya. Sebab manusia dia kena ingat. Dalam hadis Nabi kata Nabi sebut dalam hadis kan, seseorang yang sentiasa benar, dia berusaha untuk bercakap benar, bertindak benar. Nabi kata as-sidqu yahdi ilal khair. Yahdi ilal jannah. Mana bercakap benar ni dia akan bawa seorang tu dia menjadi sidq. Akhir sekali dia akan jadi dapat darjah sidq. Dan sidq ni yahdi ilal jannah. Dia akan bawa seorang kepada syurga. Tetapi kalau seorang tu jenis fajir, kadhib, orang yang berdusta, tidak benar dalam percakapan dan tindakan dia, yahdi ilal kadhib, akan bawa dia jadi mudah berdusta. Orang yang bila sudah sampai peringkat mudah berdusta, dia akan jadi kadzab. Jadi dia menjadi pendusta yang licik. Bila sampai tahap tu, Allah cap dalam buku dia sebagai kadzab, dia tak boleh keluar daripada kopampun dusta. Jadi kecek sikit pelawak lalu. Dia tak pelawak masa dia tak kecek. Tu pun kadang-kadang tak kecek pun pelawak juga. Lagu mana tak tahu. Tu anak pun tak erti. Baik, sekarang ni kita nak sebut sininya tak sakit lah tu. Dah dia alasan gitu kita terima lah. Selama tidak menyalahi syariat. Tu yuqimu a'zarahum. Dan tidak mahu melanggar untuk Allah baik perintah maupun larangnya. Makna kita sendiri dalam tindakan ni tidak bersifat menghukum orang. Sehingga jadi langgar pula perintah-perintah Tuhan dan sebagainya. Tak ada benda-benda lagi tu. Tu orang panggil ciri at-tayyib yang disukai oleh Allah. Khasais dia. Kita ingatlah ni kita bincang ni sebab dalam kitab ni kita semua ni, saya hadirin-hadirat ni, dia tak lari daripada dua ni. Ibn Qayyim kata hak tayyib dengan hak khabith. Hak baik dengan hak tak baik. Khabith ni teruk dia perkataan khabith ni anda tengok dalam kamus Arab, kamus fiqh dan juga fiqh dalam kitab Adabul Mufrad As-Sailul Murajjah tu 5 jilid tu, dia bahas kalimah khabith ni, kata khabith ni gi kok mana pun makna dia semua positif, tak semua negatif, tak ada positif langsung. Kalimah khabutha, kadang-kadang khabith digunakan kepada najis, kadang-kadang khabith digunakan kepada syaitan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalimah tu syaitan tino, syaitan jatan. Maknanya teruk benar makna khabith ni. Jadi lawan dia ke dia at-tayyib. Baik. Jadi kita nak bincang ni antara kriteria orang yang dikatakan at-tayyib yang Allah suka, yang akan datang dia akan sebut sini, anda tak ingat yang duduk muka surat berapa. Bila kita kata Allah suka dengan Allah benci ni jadi istilah syariat tu. Dia tak serupa dengan anak benci, dengan mak benci, dengan tok guru benci, dia tak serupa. Bila kata Allah benci, mati dalam kat Allah benci tak masuk surga gitu. Ghairil maghdubi alaihim tu kan ayat akhir Fatihah. Kita nak jadi orang yang Allah beri nikmat. Kita tak mahu orang yang maghdubi alaihim waladdallin tu. Yang dibenci. Bila Allah benci, mati dekat Allah benci, ulama kata tak mungkin dia akan dapat syafaat. Tak mungkin. Sebab syarat untuk dapat syafaat daripada mana-mana pihak dengan izin Tuhan, dia mesti mati dalam keadaan mardiyun indallah. Dia diredai oleh Tuhan. Tu dalam kitab tauhid kita belajar perkara awal lagi dia bincang hak tu. Baik. Jadi orang yang tayyib dia memiliki pula akhlak yang terbaik dan terpuji. Seperti semua ni ada hadis belakang. Al-hilm, santun. Santun ni nak terjemah lagu mana anak pun tak tahu. Cuma setakat anak tengok dan dulu masa anak ngaji untuk guru besar, dia kata hilm ni kita boleh terjemah orang yang nak terjemah satu kalimah tak boleh. Mudah kira, mudah memaafkan orang, memahami keadaan orang. Dia terjemah sini santun ni paling tepat lah ni. Mudah kira, tidak mudah menyalahkan orang, tidak sikit salah lalu orang. Orang buat salah marah dia, tak salah ke? Nah, dia benar-benar kau gitu dia panggil santun, hilm. Hilm juga boleh dengan makna sabar. Banyak maksud dia. Hak kita panggil halim tu. Wibawa, tenang, belas kasihan, sabar, setia, ringan tangan. Ringan tangan ni faham molek. Tidak atau jenis mudah napa orang dak ni. Ringan tangan ni maknanya orang panggil mudah memberi. Tu maksud dia. Mudah memberi. Tidak kata menerima. Itulah Nabi kata al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas tu, di atas mana bui, lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima. Janganlah kita hanya duduk gini semua. Biar ada kat sekali-kala duduk di atas tu. Tu maksud dia.
dermawan, jujur serta bersih hati dari benci. Ni ada penyakit ni memang suka benci kat orang. Pelik sungguh, sikit mudah benci. Orang buat salah sikit benci lah. Dia dalam syarah Sailul Murajjah tu, sebab Nabi sebut dalam satu hadis, ana tak ingat dengan lengkap hadis ni, mana Nabi kata boleh kalau kita nak ikhtilaf, nak bertelingkah, nak berbeza pahaman, tapi jangan sampai tahap timbul benci membenci. Sebab benci membenci ni dia boleh jadi putus silaturahim. Jadi ulama sebut, lagu mana kita nak tahu benci ni apa maksud? Misalnya contoh kita mesyuarat mesyuarat lah, jangan kadang-kadang khusi-khusi naik tu. No, dia bukan sekat tangan. Mesti dah berlaku bertegang orang lahir. Kita buat pendapat gini, ada orang kata bagi saya gini, awak sebut tak. Kadang-kadang dia jadi nak marah, tidak gitu. Ada setengah orang yang hangi toha tu merah muka, dia kecek pun jadi bahasa berubah lepas tu. Tak ada dah sastra tu. No, lagu mana tu keadaan tu? Boleh ke tak? Nabi kata tak apa. Jangan siapa perekat timur benci, at-taradub, jangan siapa saling membenci. Jadi benci ni dia punya penanda aras dia nya macam mana? Dia gini. Ni anda nak sebut sikit. Anda pun tak bawa buku tu. Nak tengok dah ni. Ni sebab dia sebut tentang masalah benci. Apa jadi ta'lih, bersih hati daripada benci. Sebab mesti dah bila kita nak kita benci, tidak gitu ni. Dia ni serabut nak. Tapi kok gicing. Tu pasti mana lagu tu? Mesti bila kita tu timbul perasaan tidak gitu. Hak benci siapa perekat putus silaturahim, benci perekat mana? Kalau orang tu kata saya tak ada benci, orang ngaruk mu ni. Mesti ada benci, nak marah tu jadi benci. Tapi tahap yang dibenarkan tahap mana? Ulama Sailul Murajjah tu dia kata benci yang dikatakan Nabi larang ni benci yang mana penanda arah dia nya bila kita benci pada seorang, kalau dia boleh nikmat kita rasa tak suka. Dan kalau dia ditimpa sesuatu yang musibah kita rasa senang hati. Keboh remeh. Dia tengok jiran dia beli sofa baru, serabut perut dia tu. Contoh, jalan tu. Ada tu penyakit tu, siapa tahap tu tu. Dia ada. Dalam tu sebut, dia kata kalau ada perasaan gitu. Kadang-kadang dia tengok orang lain pandai pada dia. Imam Bukhari, itu antara salah satu sebab punca dia difitnah oleh ulama zaman dia. Kalau dia pergi ngajar, tak ada orang kuliah part lain. Padahal dia ngajar wah pokok ya. Ada siapa riwayat sebut siapa 15,000. Siapa majlis ilmu tu guru dia pun tinggal hadut serpai. Tu anak tambah tu. Dia kata tinggal sikit. Jadi tengok pak dia 15,000. Ngaji bawah pokok ya. Ada satu riwayat tu sebut dia nak pergi beli. Orang pakat tanya hadis dia pun duduk ngajar. Orang deki dia. Kita fitnah dia. Jangan main. Benda-benda gini jangan main. Tanya kita ngajar tak ada orang. Kawan tu sampai 10,000. Tak sedekih lah. Dengar dia ngajar dia. Dia kata siapa dia ada kitab Bukhari rumah dia orang pencuri tak masuk. Kalau jenis tu terus pelik lah tu. Anda dengar diri tu, bukan dengar dalam YouTube tu, dengar tu. Dengar secara live tu. Dia kata parah. Tu dia kena bagus tu. Kita benci ni memang ada, tapi siapa tahap tu? Sebabnya kata dalam kitab tersebut, bila kita sudah sebenci di tahap itu, kita akan tak ada kebaikan. Kita sudah jadi ada sifat nifak dah dengan dia. Kalau dia salam pun jawab dalam keadaan tidak seperti makna salam dia. Tu kesan dia berat tu nak. Jadi macam mana orang Islam boleh hidup gitu? Kena bersih. Sebab tu dia kata bersih daripada benci ke tahap tu. Kau Anas sebut tadi tu. Memang orang buat salah kita benci, tapi kita tetap doa kebaikan. Benci tu tidak sampai ke tahap ni yang dilarang. Itu penanda aras dia. Tipu, deki, iri hati. Ini sebenarnya sifat mazmumah. Mana kalau ada jangan taruh lama. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Tak kira duk ala bilik air kalau marah tu. Tak boleh taruh lama penyakit ni. Sebab penyakit hati ni orang tak tahu ni. Kadang-kadang nampak jauh. Tu benda gitu. Sebab benda bila penyakit hati ni orang lain tak tahu kita ada penyakit ni. Doktor tak boleh nak cek ni. Tak boleh nak itu ni. Tak ada satu alat moden boleh kesan ni. Tapi dalam internet tu ada dia cek ni, dia sebut dah. Yang ni ada jenis hati tak molek gini, sokong fitnah orang. Dia boleh tahu ada alat dia. Ni di Indonesia. Tu ngaruk belaka tu. Tak boleh. Ni sifat mazmumah ni kita tahu. Sebab itulah kalau kita tidak berusaha dia akan rosak. Ia juga rendah hati. Ni orang rendah hati. Lemah lembut ni kalau nak hurasa sebab dia ada hadis belakang. Lemah lembut terhadap orang beriman dan mulia. Lemah lembut sini makna lutf. Lutf ni maknanya dia lemah lembut ni dengan erti
ada perasaan kasih sayang. Dengan kasih sayang itulah maka berlaku sifat-sifat positif dari segi layanan dia kepada orang itu. Itu makna lutf. Setengah ulama kata lutf ni mesti asas dia ada rahmat, ada kasih sayang. Seperti Syah Wali Adillawi dia hurai kata lutf makna mesti ada kasih sayang yang dominan dalam hati tu. Tu lutf. Lemah lembut terhadap orang-orang beriman dan mulia. Keras terhadap musuh-musuh Allah. Ni sifat Nabi ni. Asyidda' alal kufar ruhama'u bainahum tu kan. Nah. Menjaga wajah. Wajah sini ubahlah mana ada kitab bukan jaga wajah. Jaga wajah ni hadirat. Maknanya jaga maruah. Sifat malu tu maruah lah tu. Tak ada tu. Buatlah nak buat gapo. Tak ada penghalang dah orang hilang sifat malu. Mana jaga maruah diri dari menghinakannya kepada selain Allah. Biar ada kehebatan kita ni, maruah kita tu. Menjaga kehormatan, berani, pemurah, beradab dan setiap akhlak yang disepakati kebagusannya oleh syariat, fitrah dan akal. 3 karun. Kita kena tengok benda molek ni guna akal, guna fitrah, sah lagi syariat. Dia mesti tu. Kalau akal kata molek, fitrah pun kata berasal molek di hati secara fitrah. Tapi tengok-tengok tak kena dengan syariat, tak boleh. Tak molek. Habis masa tak pula anak aku habis sikit ni kita ambil hak pendek ni. Dia ambil bagus dia. Anak-anak baca tengok kata dia setuh semua. Dia kata antara ciri orang tayyib dia jaga juga makanan dia. Orang kita ni ada falsafah dia sendiri. Kalau nak beli barang ni murah banyak, kualiti tu semula, kita kira semula tu. Pentingnya banyak murah. Tak betul gitu. Sebab tu dia buat sini termasuk dalam orang tayyib. Dia nak makan, dia pilih makannya. Dia pilih makannya. Dia akan pilih hanya yang tayyib. Tayyib ni mana berkualiti. Bukan kata sedap. Kualiti. Iaitu makanan yang halal. Ada zat. Sedap. Nak ambil kira juga sedap tu. Sebab kita ni zuhud cara sunnah. Kalau tak sedap tu baru zuhud. Itu zuhud cara saya kira tu. Dia adalah asal kita apa. Tak ingat nama dia. Ni tak betul. Sebab Nabi puji makanan sedap dalam riwayat. Yang menjadi orang panggil jamu yang terbaik lah. Habu yang terbaik bagi badan dan ruh. Disampai terhindar daripada kesal sampingnya. Jadi kena tahulah. Kalau tak jaga ni macam-macam. Bila tengok-tengok berat dia. Balik metal lah kecil ni. Ni baru dia tanya ni. Tak apa dia tak tengok asal ni. Tanya dia. Kata, tahu mana kecil ni? Pupuk kita ramah. Dah ni ada kilai gula ni. Dia kata, anak apa? Ada dia tu. Kata, berapa? Dia kata, hak paling kurang. Setakaknya paling kurang 15 dia tu. Ui, kata tu tidak paling kurang tu. Kita pun sebut hak kita paling tinggi. Bawah pada hak dia. Paling tinggi. Ni nebak ni tidak tayyib tu. Sebab apa? Bila kena tu tak ada usaha. Bapa anak kata tak ada usaha. Lepas tu, lagu mana? Pergi jumpa doktor mana? Anak buat tahu dia tu. Tak ada gapo dia tu. Dia kena tanya doktor penyakit tu bukan main-main tu. Pembunuh senyap orang panggil tu. Dia kata anak buat tak erti gitu. Kita pun gerak memang tak peduli memang tak erti dah. Ngosai kita tak apa ke. Dia suka kita kata gitu. Ni kalau lagu mana sikap tu? Kita kalau ada sikap tu siapa dia saja tu tidak diketahui dari sudut pemakan dia. Sebab payah dia nak buat sebab tu kata moga benda dia gini yang mudah dak. Dalam kitab ni ada sebut sebenarnya, doktor pun sebut penyakit kita tu sebenarnya banyak bergantung pada cara hidup kita. Cara hidup ni bukan makanan saja, banyak perkara. Jadi bila kata cara hidup maknanya pemakanan kita, gapo dia kita makan tu lebih daripada hak itulah jadi penyakit. Jadi bila perkara tu sudah 10 tahun kita duk membiasa begitu, tiba-tiba doktor kata suruh patai ni kena hak biasa tu lah 10 tahun duk makan tu yang jadi payah patai ni. Kalau dia tu kata awak kecil manis tapi kena patai boting. Beres doktor. Orang lain boleh makan boting ya tak boleh makan. Memang kita tak aja makan tak makan buat tu. Tu tak apa patai bagi lagu tu. Ni tak boleh pala kami tak boleh. Kami bakar tak boleh. Gudi lagu nasi pun tak boleh. Gotu ni tak boleh. Hak kita nak makan semua. Hak kita favorite kita lah. Letih lah. Sebab tu manusia tak boleh tu. Sebab apa dia berhadapan dengan satu mujahadah yang besar tu. Tetapi kalau orang yang tayyib dia kena usaha supaya dia boleh ikut nasihat doktor. Sebab dalam bab ni bukan ulama lagi, dia doktor lah. Ulama ni keluar hukum bila doktor buat keputusan berkait dengan kesihatan manusia. Tu kata doktor Yusuf Qaradawi. Gitulah dia hadirat
Lepas tu seterusnya tu kita bincang semula lah. Sebab tu anak-anak serulah sekali lagi tak, supaya tidak timbul masalah. Kita belajar bahasa Arab tu tak apalah, kita belajar semula tu. Kena dah kita ni lah mudah. Pakat beli ada rasanya dah ada dah dia punya stok dah. Dah ramai tu nampak beli hari ni pun ada siapa tu. Cuba belilah. Cuba berusaha kalau boleh biar serupa dengan hak anak ni, supaya tidak jadi masalah. Sebab kadang-kadang kita nak, sebab gini anak duk tengok setengah-setengah tempat tu kita kena langkau lah. Kita tidak nak baca semua. Jadi kalau ada kita anak hanya ke atas dalam asal sebut muka surat ya. Jadi mudah lah. Boleh mana kalau tak apalah kalau mari suami isteri pakat tak apa. Sebelah sore. Kalau beli sebutir sore tu lagi baik. Gitulah mudah-mudahan. Ada apa-apa persoalan tu. Banyak lagi anak sendiri secara peribadi lah bila kita baca kan. Kita hayati dia sebut kan. Dia banyak memberi kesan tazkirah pada diri kita sendiri. Kita. Okey, sila sama ya. Maksudnya? Al-Halim. Al-Halim. Al-Halim tu apa maksudnya? Dia gini, Al-Halim ni ya? Adakah sama dengan dia gini. Dia sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab Abdul Razak Badar tu lah. Kita duk baca tu. Dia sebenarnya Al-Halim ni boleh kita nak kata kepada orang. Dia ada setengah-setengah nama Allah ni tak boleh kita nak guna pada makhluk, tapi setengah-setengah boleh. Al-Halim tu makna boleh dalam konteks makna yang sesuai dengan manusia lah. Sebab kita kata hidup, Al-Hayyu hidup. Kita pun hidup. Pati hidup tu hal lagu mana? Mutlak hidup kita ni muqayyad. Dia ada kaitan dengan benda-benda yang menyebabkan jadi lemah hidup kita. Hidupnya Allah ni tak ada kaitan yang melemahkan dia. Sebab juga Al-Halim, kita boleh sebut Halim maknanya mudah kira. Tu memang Tuhan gitu. Sebab tu dia waktu taubat tu sampai orang nyawa dilekung. Kalau untuk keseluruhan, matahari naik secara menyosong, baru tertutup gitu. Halim tu maknanya dia ambil kira benar peluang tu. Kita berada tu tapi tidak seperti itu. Itu maksudnya. Kita boleh beri peluang tapi tak akan siapa seperti Allah beri peluang pada makhluk. Orang kata kita 3 kali ya. Kali keempat macam-macam kita kata ke dia. Aku taubat mampu. Bahasa Kelantan. Minta maaf ni bahasa Kelantan ni. Anak pun tak guna nak yang Kelantan. Bila dia nak mahu ke dia tubiklah benda-benda gitu tu. Mati duk kelik. Aku tak itu tu. Dia start gitu tu kan. Banyaklah. Apa tu? Sebab kita beri peluang 3 kali. 3 kali. Tapi Tuhan sama mati. Itu maksudnya. Lepas tu sabar tadi Tuhan boleh dengan makhluk je. Lepas tu Tuhan ni mudah kira. Kalau buat pahala sikit ya sampai 700 berganda-ganda lagi. Tapi kalau buat salah sekali ya Tuhan. Tuhan tak boleh lebih. Itu Halim lah tu. Itu antaranya lah. Jadi kata Syekh Abdul Razak Badar, Profesor Abdul Razak Badar, nama Allah yang kadang-kadang Allah pun guna juga untuk makhluk dia. Nama ni kalau digunakan misalnya alim, digunakan juga pada makhluk. Tapi alim manusia ni mesti dah terbatas. Tapi bila kalimah alim digunakan kepada Allah, dia bererti ihatah. Ihatah apa maksud? Meliputi. Sehingga sebutir pasir di patah pun Allah tahu. Itu makna ihatah. Gitu sama maksud dia. Ada soalan lain tak? Tu boleh rujuk dalam tu molek juga beli buku tu. Ana rasa tu antara yang terbaik lah sebab antara buku baru. Kalau ada soalan lain boleh. Boleh pakai order kita ni. Berapa harganya? 300 lebih rasanya satu set 7 jilid. Ada 200 lebih. Anda beli 200 lebih. 200 lebih. Dia kalau pupuk kita nak buat pala boleh. Cuba cek tengok ada ke tak boleh beli sebutir-sebutir ni. Kalau ada setahu anaknya dia kena beli seset ni. Satu bandar dia tu. Sekotok lah kita kata. Cubalah sebab 200 lebih. Okey? Kalau tak ada awal masalah kita tangguh setakat itu dulu. Jadi untuk minggu seterusnya ni, kalau ni tak apalah anak akan photostat sendiri lah ni. Anak akan photostat sendiri ni. Lepas tu kalau ada kitab tu selepas ni anak akan sebut dalam WhatsApp tu muka surat berapa ya. Hingga muka surat berapa lebih mudah. Okey, jadi anak setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.